Morning guys. So hari ni saya nak training arm saja, bicep dan juga tricep dekat sini. But before that, kita kena angkat kain dulu. Macam ni lah biasanya rutin before training. Kita triangle yang pelik-pelik sikit hari ni. Lepas tu pakai white. Okay, jelas kan? Okay. Start dengan tricep dulu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 1, 2. Okay, saya suka main reps range dalam 8 ke 12 reps saja. So biasanya kalau bebanan dia macam rasa senang, saya akan naikkan lah. So senang tu maksudnya target nak buat 8 ke 12 reps, boleh buat lebih daripada 12 reps, maksudnya senang tu. Okay. Lepas tu untuk tangan biasanya saya akan rest sekejap dalam maybe 1 ke 2 minit sahaja. Tambah berat sikit. Sekarang berat yang saya guna berapa ni? Tambah lagi. So total 20 kilo untuk tricep. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nak join training tak? Aku baru start. 8, 9, 10, 1, 2. Agak senang. Still agak senang. So 20 kilo pun agak ringan. Kita tambah lagi. Entahlah. Actually lah, saya punya arm ataupun bicep tricep a bit too strong. Dia terlampau kuat, ataupun dia punya kekuatan dia sama kuat dengan major muscle. Apa namanya? Dia sama kuat dengan chest, sama kuat dengan back. So susah sikit. Okay. Try 30 pula. Ingat Joki? Nak join workout tak? Ha? Arm je? Bicep tricep. Tak mau? Esok. Okay, fine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so settle dah 3 set. Next, kita go dengan tricep juga, tapi pakai kabel. Tapi untuk kabel ni, saya akan go ringan banyak. Untuk kabel kita go ringan banyak sikit. Kita start dengan 10 dulu lah. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Okay, sebab ringan saya buat dia sampai 15. Lepas ni naik berat. Okay, kita tambah 10 lah, tambah 5. So rest dalam seminit. So sebenarnya indikator nak rest berapa lama ni kan, dia dekat, sebenarnya tak kisah pun berapa lama korang nak rest, tapi seeloknya start bila korang punya nafas tu dah tak berat. Maksudnya korang habis workout sebab muscle yang tak larat. Okay, dia muscle failure, bukannya sebab stamina. So biasanya kalau rest tak cukup, korang pancit, sebab tu korang tak habis korang punya set. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ni berat lah, tapi sesuai lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Okay, nice. Tapi honestly a bit berat banyak, so dia kurang kena. Daripada segi berat tu dia kena, tapi muscle contraction tu kurang. So last set kalau jadi macam ni, either saya akan target reps yang rendah. Tadi buat 12 kan, mungkin main 6 reps saja, tapi dengan proper contraction, ataupun kurangkan je. So kali ni kita kurangkan lah. Kau rasa kalau buat macam ni, nampak tak? Sebelah 10, sebelah 5. Masa jadi besar sebelah. Cuba kau komen. Smart tak? Ni sekarang saya guna Pocket 3, Osmo Pocket 3. So korang tengok, dia follow. And okay, last set, let's go. Pump gila guys, banyaknya pump, korang tengok. Macam ni lah bila korang natural. Tak flex, tak flex. Okay, after main tricep, kita main bicep lah. Ni bicep tak pump tau, zero pump. Lepas pump nanti korang tengok macam mana. So make sure korang tengok sampai habis lah. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, sedap ini. 5, 6, 7, 8. Sekejap, kamera banyak sangat. Sini sikit. 9, 10. Ngam. Ni best. Okay, last for tricep, saya akan buat overhead extension. So kabel turun bawah, macam ni. Okay, jom. Untuk overhead extension pun sama, ringan banyak. Angle ni korang nampak kan? Saya tukar daripada atas ni, turun ke bawah. Weight start daripada ringan balik. Okay, tarik, sap, pusing. Okay, sebab yang ni kalau saya tarik sampai habis, dia akan boleh sampai sini je, nampak tak? So saya akan melutut lah. Okay, alright. 1, 2. Ni tips dia kan, korang punya siku ni belakang kepala ataupun belakang telinga. Baru dia betul-betul tarik korang punya
tricep. Sakit. Yang ni tu mantap, sedap. Ni, latihan ni dia akan target korang punya tricep bahagian sini, nampak bahagian bawah sini. So bila korang flex tangan macam ni, sub bawah dia padu bahagian bawah sini. Rest kejap. By the way, untuk korang yang nak workout di rumah menggunakan dumbbell sahaja, ataupun lepas tu korang nak workout dekat gym pula, dan kemudian maybe korang ada nak pergi travel, or korang busy, korang nak workout, orang kata menggunakan resistance band saja, saya ada buat program training all in one semua sekali. Korang akan dapat cara workout menggunakan dumbbell, cara workout dekat gym, cara workout menggunakan resistance band. Complete dengan harga. Ini saya packagekan dia online training program. Semua dalam bentuk video, RM300 sahaja. Lepas tu apa yang korang dapat? Korang akan dapat direct personal coaching dengan saya. Maksudnya korang boleh direct WhatsApp saya. So kalau korang berminat, korang boleh komen dekat bawah. Tapi sebab korang subscribe saya dekat YouTube, saya nak bagi harga special 50% off untuk tiga-tiga ni Tapi sampai 30 Disember saja. So untuk korang yang betul-betul nak berubah, yang betul-betul nak buat badan, korang boleh grab sekarang. Next set. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, 9, 10, 1, one more, 2, actually dia dah jadi macam mudah, mungkin sebab tadi dah warm up. Habiskan 15. Okey, naik berat. Macam biasa lah. Naik 5 je. Korang jangan belagak sangat Kalau boleh buat, jangan tiba-tiba tambah banyak. Contohnya tambah 10, tambah 20, tambah sikit-sikit. Confirm tak nak workout sekali. Betul? Betul ni? Korang tengok ni. Ni nama dia carabine ataupun carabiner. Okay. So, yang ni saya pergi beli kat bookstore. Ni dia punya hook ni. Ya. So, yang bookstore punya lembik guys. Ambil kau. So, janganlah beli orang kata grade yang tak betul. So, make sure korang cari yang heavy duty. Kalau tak, bayangkan tarik. Lepas tu benda ni over tarik, kena muka pisang. So ni mungkin kita boleh buang sebelum ada orang terkena kan. Okay, last set. Oh, berat juga Nampak ke? Macam tak nampak apa je. Okay, last set. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, 9, 10, 1, one more. Okay, so settle lah tricep. Saya main bicep 3 game juga. Tapi untuk bicep, for another episode mungkin. So, tapi saya akan pump. Saya just akan pump bicep. Saya tak tunjuk. So, kalau korang nak tengok workout bicep pula, make sure korang subscribe. Okay, mantap. So, jom. Bicep tanpa korang.